Semalam yang pergi tengok kapal apung tu, kapal yang atas darat tu, tempat asal kapal tu di sinilah. Di sini, di tepi pesisir pantai sini. Jauh dibawanya ke tengah darat sana, dari pantai Ulele. Pergi ke Batam, saya pergi Aceh nanti. Kalau suruh pergi Aceh, saya pergi. Jadi sambil-sambil Dia punya kapal YouTube nak tengok Batam ni ada apa. Alah, kata macam Batam ni ada ya. Ini kampung-kampung juga ni Pak. Selalu kampung ni dah diambil ni. Dulu banyak lagi rumah. Ni timbunan ni, dah ditimbun baru dibuat dermaga. Dulu kita habis kan. Habis ni dia ada yang dalam, ada yang Kapal itu mana yang kapal apung asal? sini tempatnya. Dalam. Sini. Kapal PLTD. Apung. Sinilah tempat asal kapal elektrik. Jana elektrik. Tongkang. Kalau tempat kita panggil tu. Tongkang. Dia tak ada enjin, tak ada apa dia. Sabang situlah. Sabang. Tu Pulau Sabang. Apa sini ke mana ni? Nampak. Bukan dia air banjir, biasa dia romok ni kuat kan. Mau selamat di apa di istana pun tak selamat juga. Tak selamat. Itu jadi dia ada di atas kapal pun seorang selamat. Dari sini sampai sana kena bawa. Dia pegang di pelampung. Selamat, dia seorang selamat. Kawan ni 7 orang, 6 orang ni semua dah. Dia jalan dia cerita sebab apa tak turun daripada kapal tu. Dia kata pasal minyak baru isi, dia takut bakar dah masa berlaku. Dari sini. Oh, ini kosong KM. Ni Aceh. Kalau Indonesia Sabang. Indonesia Sabang. Kilometer 0 Indonesia Sabang, kilometer Aceh sini. Kita panggil apa dah? Konun Jinayat. Ada betul-betul tak? Betul-betul Aceh. 0 km. Tu kilometer kosong. Bandar Aceh. Zaman-zaman dulu datang sini dia mana ni? Zaman-zaman dah 3 hari di Bandar Aceh, baru sampai di 0 km Bandar Aceh. Jomlah kita bergambar dulu. Kita dah tua-tua ni apa? Kawasan nelayan di Bandar Aceh. Bandar baik tak payah pergi Malaysia nak kerja sini. Cari duit dah. Kita memadai dah. Keluarga bersama. Hati pun gembira. Happy. Kita ngurus surat ni, ngurus surat tu. Banyak benda. Ya. Ni apa nama tempat ni? Ini Kedah. Kedah. Tahan taruh Kedah nggak tahu, mungkin ada orang Malaysia dulu sini. Jauh tu. Nama Ini Kedah belakang, ya. belakang muka sana. Ini yang kampung Kedah itu, sudut tu kampung Kedah. Gitu. Ni Apa Ampang Balik? Sini ke? Yang dalam TikTok tu? Apa benda? Murtabak manis. martabak. Bila kita boleh makan dia punya murtabak manis? Nanti kita makan je kalau mau. Murtabak manis dia buka malam. Bukan malam nanti kita cari ni. Mana makan? Wah je. Paling mahal Berapa ringgit? 35. Paling mahal besar tapi murtabak paling dia. mahal tu pun cheese campur. Ya, cheese dia letak coklat. RM15 Jual motor ke? dia jual motor. Ingat bersih. Ingatkan dia jual kedai.
apa tu? Tobot bot atas bumbung. Kok tsunami itulah bawa di arus naik atas bumbung rumah orang. Kat Nuam ni baru nampak ni. Tuan rumah. Yang punya rumah ni. Ya. Ya. Ni orang berapa tinggal orang di sini. Ya, dia memang dialami dia tu. Boleh naik ke atas? Boleh, Bang. Tak boleh lagi. Tak boleh. Ini. Ni. Penataan situs tsunami kapal di atas rumah Lampulo diprakarsai oleh Kementerian ESDM Badan Geologi. Itu sekitar depan. Dia kata tak boleh tahulah galeri foto tu. Dia tutup. Sebab asang tu. Dekat ni. Jalan semua dah habis dengan rumah tu je. Ni Wak ni yang tinggal ni waktu tsunami ni. 76 bulan. Ni rumah ni. Ini rumah orang juga. Kat sana ada. Ini kerja apa? Saya, ini ada kolak. Niaga? Kolak. Kolak tu? Kolak tu pengat. 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 Kolak. Kuih. Pengat. Pengat tu kuih lah. Pisang, ubi, nangka, kolak. Kolak. Kuih. Pengat. Ini satu orang kaya ni nak kepala Petronas. Orang kaya. Orangnya baik. Masih muda, masih dibayar kamu mungkin. Isterinya ada cikgu, belum pensiun. Habis bayar Petronas. Namanya Pak Misbah. Sebalik Pak Misbah besar. Jadi orang yang punya rumah ni selamat. Selamat. Awak panggil. Awak kan awak berada di Jati. Di sanalah laut gempa. Antara gempa dan tsunami ada jeda 20 menit. Ya. Kami tahu kalau bayar laut pulang rumah saya rumah depan. Balik 3 minit bom. Kami fikir bom orang akan berdarah perang. Balik lagi Jati. Nampaklah elok ni. Itu hari saya dah pasrah tak lari lagi. Banyak ada yang manggil. Saya cakap saya tak sabut lepas ni 15 petik itu ayahnya di depan mata nak. Lama besar bunyi bawah basah. Air tu naik tinggi dari pokok tu. Saya fikir mati. Saya cakap saya tak sabut lari ya Allah saya bilang. Merenang pun saya tak bisa. Kalau sehari aja saya minta dalam kalimah murah. Rupanya ada yang manggil. Kamu lari nak ke lantai 2 ini tu kapal tahu di mana ada kapal. Saya lari juga dijemput di bawah di mana ada orang baru lari. Buat dia berlaku dah masuk kat sini. Kalau naik lantai 2 semua. Selamat di sini. Dia selamat naik atas sana, atas bumbung. Ada yang manggil rasanya. Tinggal 1000. Berarti banyak yang hilang ni. 4,500. Ini ada mobilnya. Dua mobilnya di bawah gelombang. Di sini ada air. Ini garaj. Sebarang program, partai 2 semua ada. Kami sudah pasrah, rupanya orang bawa kapal. Kami pikir kapal bantuan. Kami rasa masih keluar buat datang. Datang jemput kami. Sampai pada sampah kapalnya kosong orang-orang. Ini laut semana. Laut semana ni dengan lagi lembut. Kami 9 jam atas kapal. Jam 5 sore esok turun. Nampaklah nak limpangan di jalan. Tujuannya putus kaki telanjang. Ada orang hamil yang berangkat tahu selesai mereka. Bagaimana dasarnya sendiri. Ya, itulah jadi cerita. Rumah besar, mobilnya harta banyak tinggal semua. Dapat mati bersama. Ada panas sore. Ini yang meninggal semua. Meninggal semuanya. Ini tak ada Nama-nama yang meninggal.
tercatat di situ. 2 tempat dan sebelah sini juga. Jadi Allah Pemilik. kirimlah kapal menyelamatkan Ya. kami. Rumah di mana rumah? Bawah. Ya. Ini yang depan. Oh. Tapi saya dapat bantuan samping. Ini sekarang tinggal dengan anak saya ibu. Ya. Ini anakku di sana di mana? Malaysia. Mana? Malaysia. Apa nama kampung? Terengganu. Oh, Terengganu. Kami nak orang datang rumah awak kadang-kadang makan kolak. Misalnya datang dia kan, awak ada tamu saya nak makan kolak. Kadang-kadang yang tinggal dari WhatsApp, WhatsApp. Sekarang orang banyak di warung kopi nak. Cepat Warung kopi lupa. bukan tak sedia tempat salah tapi kecil. Maghrib waktu ni sebentar. Ya. Habis waktu kita dengan duduk di kafe. Kembali balik sekolah sab dulu. Ya. Dia sekejap je insaf. Ya, sekejap ada insaf. Itu namanya Kapal kata- atas bumbung. Dan maka Allah kenapa turunkan ayat jagalah anak keluarga yang neraka kan? Itu karena sekarang tak bisa kita bundung teknologi. Betul. Kita jagalah keluarga. Ya. Sebenarnya saya punya cucu dia kan 6 tahun dah lepas sampai. Balik sini bergaul lah dengan orang-orang jahat. Akhirnya kena lah narkoba. Masuk penjara setahun. Balik situ pergi Malaysia. Sekarang tak ada ke mana lagi. Ya. Kalau nak berubah tak bisa. Kita bisa kita ubah nak. Kalau Allah nak berubah. Ya. Dengan narkoba. Narkoba. Pemilik rumah ni orang kaya, kerja. Tapi pasal dia baik saya nak kata. Kerja apa pemilik rumah ni? Kerja Petronas. Apa? Pemilik rumah. Petronas. Dia was Petronas. Pemilik rumah ni. Kepala Petronas. Ketua lah. Pengurus. Ada kolam renang lagi. Oh, Kan dibayar pemerintahan. pemilik rumah ni asalnya tu kepala Petronas. Orang yang sangat kaya. Masa belum tsunami tu dia memang seorang yang amat pemurah, suka derma, suka tolong orang susah, bawa orang haji. Lepas tu masa hari tsunami Allah hantar kapal tu atas bumbung. Makcik ni kata dia ingatkan orang hantar bantuan kapal. Dia pun naik atas kapal tu. Rupa-rupanya dalam kapal tu tak ada yang mengemudi pun, hanya kapal kosong. Beberapa orang naik atas kapal tu. Dulu kami tangga dia biasa pulang suami. Tempat yang Zul tunjuk tu yang ada nama-nama almarhum arwah yang dah meninggal tsunami, sebenarnya tempat garaj. Sewaktu tsunami kereta tu dibawa air. Tinggallah rumah ni saja yang utuh. Tindakan sifat baik Allah selamatkan. Kecil tu kamar pembantunya. Ini dia di dapurnya. Yang dapur, ini dapur, itu kamar pembantunya, atas tu rumahnya lagi. Kepala Petronas tu orangnya baik, makcik ni bilang. Ni kamarnya di sini. Orang yang ini tidak kemana dia. Makcik ni nasihat, jangan tinggal solat. Jangan lambat solat, jangan tinggal solat. Sebelum Islam Hindu. Masih sekarang ada Jom anak Hindu kita masih. ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk solat Kayak masjid Zuhur yang Asar. Bapak bilang tadi, masjid apa ni? Masjid yang dulunya Hindu, yang di Dapuri sana, jauh sana. Tempat wuduk di Raya Baitur Rahman Masjid di bawah tanah, sama mirip dengan Masjid Nabawi. Ini bukan Madinah ya. Ini di Aceh. Tengok ni Mi. Bismillah. Panas. Banyak tempat masuk. Kita ambil yang paling dekat. Hari ni hari last solat Zuhur di sini.
Solo Zuhur Asar. Esok pagi dah nak balik dah. Ni Zu nak pergi ke Asar, ke muzium. Ada 2 tempat lagi. Dia siap dah solat Zuhur Asar. Cantik kan? Siapa yang biasa ke Masjid Nabawi tu, lepaslah rindu sedikit. Sedikit lah. Ada mirip, persamaan sikit. Hari ni hari last, dia nak bergambar sikit lah kenangan Masjid Raya Baitur Rahman. Tak tahu bila lagi ke sini, tahun bila, atas izin Allah. Nanti Zu datang agaknya payung tu dah dibuka lah. Ni belum buka lagi ni. Dia baru pasang. Nasi putih, sambal ayam bakar, ikan goreng, sambal kicap, air basuh tangan, air biasa, plain water. Tu juga ada Milo dingin. Okay dah, jom makan tengah hari. Bismillah. Dah siap.